Guys, aku bulan ni agak sakit sikit lah. Sebab bulan lepas aku dah belanja raya dekat RM1,600 aku beli peti ais. RM400 aku beli ayam di tempat aku kerja lah, di Lehong kan. So bulan ni aku memang negatif. Aku negatif guys. Aku nak tunggu duit sawit agak lambat sikit lah. Mungkin 22-23 hari bulan 4 baru dapat. Tak tahulah aku. Aku bulan ni memang sakit. Mungkin aku over expenses kot. Kan. Yalah, tapi kalau aku nak marah pun tak guna juga kan. Sebab keputusan terletak di tangan aku. Aku nak beli tu, aku nak beli ni, semua terletak di tangan aku kan. So aku nak marah buat apa? Walaupun mungkin, yelah, aku cek dekat ASB, dekat aku punya Maybank tinggal RM40. Dekat aku punya BSN tinggal berapa ringgit? Tinggal 30 tak silap. So bulan ni aku agak sakit sikit guys. Oh my god, lain kali aku nak kena betul-betul lah berbelanja supaya tak terboros macam ni kan. Aku kena betul-betul check benda apa yang perlu dibeli dan benda apa yang tak perlu dibeli. Tapi ialah raya kan, memang kita perlukan banyak duit kan. Tetamu ramai datang kat rumah. Tak nak aku kena berbelanja lebih sikit lah. Betul tak? Nak raya kot. Tapi lepas raya ni sakit sikit lah aku. Sekarang pun dah negatif. Okay, bye.